Dengan RM1 juta, tuan-puan boleh dapatkan sekitar 7.7 kilogram emas pada tahun 2010. Hari ini dengan RM1 juta, tuan-puan hanya dapat sekitar 1.4 kilogram emas sahaja. Nombor dalam ringgit masih sama, tetapi nilai kuasa beli sebanyak 6.3 kilogram emas sepanjang 16 tahun. Bermakna nilai simpanan anda sebenarnya telah menyusut lebih 3 kali ganda. Jika tuan-puan sekarang bersara dengan simpanan sekitar RM1 juta, simpanan tuan-puan berisiko untuk jatuh nilai. Sama seperti jutawan yang hanya menyimpan duit 15 tahun yang lepas. Dengan kiraan kadar inflasi secara purata 2.15% setahun, nilai kuasa beli simpanan RM1 juta sekarang lepas 15 tahun adalah sekitar RM711,000 sahaja. Susut sebanyak 28.82%. Ada dua kesimpulan yang kita boleh dapat. Yang pertama, dengan nombor duit yang sama, telah hilang kuasa beli berkali ganda untuk jangka masa panjang. Yang kedua, harga emas meningkat lebih 3 kali ganda dalam tempoh 15 tahun sahaja. Tuan-puan ada pilihan untuk biarkan sahaja simpanan dalam bentuk wang fiat yang mana nilainya susut setiap tahun, atau tuan-puan boleh pilih untuk simpan emas yang mana nilainya kalis inflasi. Bagi yang berminat untuk selamatkan simpanan dari jatuh nilai dan tukarkan ke dalam bentuk emas, boleh rujuk pin video dekat profil Fad atau klik link di bio, nanti Fad akan bantu tuan-puan dengan sebaiknya.